kita sebagai ahli di peringkat bawah kena yakin dan percaya apa sahaja tindakan yang telah dilaksanakan oleh kepimpinan. Dia sebut tentang politik ni sentiasa berubah. Tadi telah direjahkan oleh penceramah sebelum daripada saya, saudara Naraza, dalam tahaluf, dalam kerjasama ini. Kita pernah bekerjasama dengan semangat Pak Kronan. Kita pernah bekerjasama atas nama Angkatan Persatuan Umat. Kita pernah bekerjasama dengan parti PKR, DAP atas nama Pakatan Rakyat. Sebelum daripada itu atas nama Barisan Alternatif. Dan hari ini kita mengadakan satu bentuk ta'awun siasi, kerjasama politik dalam bentuk Perikatan Nasional. Dan mungkin kerjasama itu akan ada perubahan. Tapi kita nak sebut bahawa apa sahaja tindakan, apa sahaja keputusan yang diambil, keputusan itu kita kena sami'na, kena dengar dan kena patuh. Kerana keputusan itu dibincangkan panjang di pelbagai peringkat. Dan itulah keputusan yang terbaik. Dan kita yakin selagi mana keputusan yang diambil tidak melanggar syarat, tidak melanggar Al-Quran, Sunnah, hadis dan qiyas, insya-Allah keputusan itu pasti akan ada keberkatan. Kerjasama ini boleh berubah.